Sabah, dengar sini. Satu benda kita kena berani cakap. Ada pemimpin turun Sabah tapi turun dengan plan kerajaan. Ini kempen parti atau lawatan rasmi? Rakyat Sabah bukan bodoh. Kita nampak semuanya. Guna jet kerajaan, guna aset negara, guna duit rakyat, tapi tujuan kempen parti. Kalau itu program parti, kenapa kerajaan yang bayar? Kenapa guna harta negara macam harta sendiri? Rakyat susah, barang mahal. Minyak naik. Jalan kampung rosak. Tapi pemimpin boleh terbang percuma? Ini bukan integriti. Ini kencing kelas atasan. Sabah sudah lama kena tipu. Sudah lama digula-gulakan. Janji 5 tahun sekali. Muncul ketika undi diperlukan. Lepas tu, hilang. Cukup. Cukup sangat. Buang barang lama kaki kencing. Buang yang hanya pandai berdrama. Dan akhirnya, rakyat Sabah tiada pilihan kecuali satu, undi Perikatan Nasional. Skim jalan untuk Sabah bangkit dengan maruah.